Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu, savekan video abang untuk trip under your nest. So, trip kali ni, abang nak pergi ke Rakit Tukwil yang terletak dekat tebing Runtuh lah. So, perjalanan dari jeti hingga ke Rakit Tukwil ni mengambil masa 5 hingga 8 minit je. So Rakit ni dia bersebelahan dengan Rakit Boboi lah geng. So, trip kali ni, abang nak pergi terjah Rakit Tukwil ni sebab ada dengan member cakap sini banyak ketam lah geng. So abang-abang pun ajaklah abang Ashraf sekali dengan member pergi terjah dekat Rakit Tukwil. So mission kali ni seperti biasa kita mau menjaring dengan main membottom lah. So sampai kat Rakit Tukwil ni everything just complete. Kat sini ada dapur, ada bilik dengan toilet. Selain tu yang paling penting air daripada darat lah. So korang jangan risau. Apa-apa korang bolehlah Roger. So apa-apa pertanyaan mengenai Rakit Tukwil ni korang boleh pergi ke Titi Wasabi dekat nombor tertera lah untuk bookingkan rakit ni. Bagi tahu korang kalau nak pergi ke rakit ni harga seorang RM30. Selain tu pihak rakit juga menyediakan perkhidmatan